Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Kami dah memasuki zon kuning, hampir separuh menuju ke Gaza ni, iaitu saya fikir kata dalam 220 batu nautikal kami akan sampai ke Gaza. Tapi sebelum tu kami harus dulu melintas kawasan zon merah yang mana akan memasuki perairan Palestin yang dikuasai Israel. Dan sejak malam tadi kami berjuang juga untuk terus sampai ke Gaza kerana bot mengalami kerosakan total. Dan kami dibantu oleh rakan daripada bot di depan ni kerana mereka juga dalam perjalanan ke Gaza. Mereka berpatah balik dan menunda kami dengan menggunakan tali yang tuan-tuan nampak dalam air tu, bagi membolehkan kami sama-sama ke Gaza. Untuk pengetahuan tuan-tuan, setiap kali saya stream saya akan ingatkan tentang break the siege, iaitu memecah kepungan dan juga break the silence. Saya harap semua terus saja memberi peringatan kepada Gaza. Dan untuk kita orang Islam, perjalanan ini bukan saja tentang break the siege and break the silence, tapi dia juga tentang mengingati Gaza. Gaza sebahagian daripada Palestin yang ingin kita jadikan sebuah negara merdeka. Palestin juga di dalamnya ada Baitul Maqdis di sebelah tebing barat. Di Baitul Maqdis ada Masjid Al-Aqsa, tempat yang ketiga paling suci bagi orang Islam. Bagi kita yang beriman kepada Al-Quran, berimanlah pada keseluruhan isinya. Dan isi dalam Al-Quran juga menyebut bahawa kemuliaan Masjid Al-Aqsa adalah tempat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana turunnya perintah solat. Jadi tiap kali kita solat 5 waktu, kita akan ingat perintah solat datang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi berisra' daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian bermi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi ingat, perjuangan ini bukan semata-mata tentang break the siege ataupun break the silence, tapi dia juga adalah tentang keimanan kita untuk berusaha dengan apa jua cara bagi membolehkan mendapatkan kembali kemerdekaan dan Masjid Al-Aqsa menjadi orang. Teruskan, saya akan bagi laporan kalau kami dah berjaya merentas zon merah nanti.